Suami bergaji RM1,600 sebulan, tinggal bersama keluarga saya selama 4 tahun. Ibu saya sering mengata dia tidak punya maruah, hanya tahu menumpang. Sehinggalah pada suatu hari, dia pergi kerja dan tidak lagi pulang ke rumah. Apabila saya bertanya di syarikatnya, kata-kata pengurusnya membuat saya tergamam. Tahun ini, umur saya 29 tahun, usia yang dikatakan paling matang bagi seorang wanita. Saya mempunyai kerjaya yang dicemburui ramai, memegang jawatan sebagai pengarah pemasaran di sebuah syarikat multinasional. Dengan pendapatan tahunan tidak kurang daripada RM100,000, saya tinggal bersama ibu di sebuah kondominium mewah di pusat bandar Kuala Lumpur. Kehidupan yang serba cukup, mewah, dan teratur mengikut kehendak saya. Segalanya dalam hidup saya seolah-olah berada dalam kawalan, kecuali satu perkara, perkahwinan saya sendiri. Suami saya bernama Rizal. Dia bukanlah pilihan saya, tetapi pilihan ibu, atau lebih tepat lagi, calon yang ibu terima setelah beberapa percubaan mencari jodoh yang gagal. 4 tahun lalu, ketika saya baru menginjak usia 25 tahun, ibu sudah mula resah. Dia bimbang anak perempuannya yang terlalu berjaya dan pemilih ini akan terlepas peluang untuk mencari suami yang baik. Lalu Rizal pun muncul. Dia anak kepada seorang kawan lama ibu di kampung, datang ke Kuala Lumpur untuk bekerja sebagai juruteknik di sebuah syarikat elektronik Jaya. Ibu berkenan padanya bukan kerana dia hebat atau kaya, tetapi kerana penampilannya yang nampak baik, lurus, dan yang paling penting, latar belakang keluarganya yang biasa-biasa sahaja. Kata ibu, dengan berkahwin dengan lelaki seperti itu, barulah anak perempuannya tidak akan dibuli dan boleh memegang kuasa dalam rumah tangga. Pada mulanya, saya membantah sekeras-kerasnya. Saya, seorang pengarah pemasaran, mana mungkin berkahwin dengan seorang juruteknik biasa yang bergaji RM1,600 sebulan. Ia satu penghinaan. Tetapi ibu menggunakan segala cara, dari menangis dan mengugut sehinggalah mengancam untuk tidak mengaku anak jika saya tidak menurut. Akhirnya, saya terpaksa akur, melangkah ke alam perkahwinan tanpa cinta dengan satu syarat, Rizal mesti berpindah dan tinggal bersama keluarga saya. Ibu saya sangat gembira. Dia beranggapan, dengan Rizal tinggal bersama kami, ia mengesahkan kedudukan keluarga kami dan juga menjadi satu cara untuk menguji sama ada dia seorang kaki kikis atau tidak. Selama 4 tahun, Rizal tinggal di rumah ini dengan status seorang lelaki yang menumpang di rumah isteri, malah lebih teruk daripada itu. Dia tidak pernah dibenarkan duduk semeja semasa jamuan keluarga, tidak pernah diperkenalkan secara rasmi kepada kawan-kawan atau rakan niaga saya. Di mata saya dan ibu, dia hanyalah bayang-bayang, seorang pembantu rumah tanpa gaji, satu kewujudan yang begitu pudar sehingga kadang-kadang saya lupa bahawa saya sudah bersuami. Rumah kami mempunyai 3 bilik tidur. 1 bilik besar untuk saya, 1 untuk ibu, dan 1 bilik yang lebih kecil, yang asalnya bilik kerja lama, dikemaskan untuk Rizal. Sejak malam pertama perkahwinan kami, saya berterus terang dengannya, kita tidur berasingan, jangan sekali-kali masuk ke bilik saya tanpa kebenaran. Dia hanya mengangguk diam, tanpa sebarang bantahan atau soalan. Sikapnya yang mudah menerima itu membuatkan saya semakin memandangnya rendah. Seorang lelaki yang tiada maruah, tiada pendirian. Kehidupan kami berlalu dalam kedinginan yang melampau. Siang hari, saya menyibukkan diri dengan kerja, mesyuarat, perjalanan perniagaan, dan parti-parti mewah. Saya membina imej seorang wanita bujang yang berjaya dan menawan. Tiada siapa di syarikat tahu saya sudah berkahwin. Saya tidak memakai cincin kahwin, dan tidak pernah sekalipun menyebut tentang keluarga. Apabila pulang ke rumah pada waktu malam, saya hanya melihat Rizal sibuk memasak di dapur. Makan malam biasanya hanya kami bertiga, tetapi suasananya begitu berat seolah-olah ada berpuluh-puluh orang di situ. Saya dan ibu akan berbual tentang kerja, membeli belah, dan lelaki-lelaki kaya yang sedang mengejar saya. Rizal hanya diam makan, kemudian senyap-senyap mengemas dan membasuh pinggan. Dia seperti sebuah mesin yang telah diprogramkan, tanpa emosi, tanpa rumutan. Saya tidak pernah bertanya tentang kerjanya, kawan-kawannya, atau keluarganya di kampung. Saya tidak peduli. Jauh di sudut hati,
saya menganggap perkahwinan ini hanyalah persinggahan sementara. Saya sedang menunggu lelaki yang benar-benar layak untuk saya muncul. Seseorang yang boleh berdiri bersama saya di puncak kemasyhuran. Apabila tiba masanya, saya tidak akan teragak-agak untuk menyingkirkan juruteknik kampung ini dari hidup saya. Selama 4 tahun saya hidup dengan fikiran itu, dengan keangkuhan seseorang yang sentiasa merasakan dirinya pusat alam semesta, tanpa menyedari bahawa harga untuk keangkuhan dan pandangan sempit kadang-kadang terlalu mahal untuk dibayar. Jika ada yang bertanya tentang kehidupan suami saya selama 4 tahun itu, mungkin saya tidak boleh menjawab apa-apa selain daripada membosankan. Tetapi jika ditanya tentang apa yang dia lakukan untuk saya dan ibu, saya boleh senaraikan satu senarai yang sangat panjang. Setiap pagi tepat jam 6, Rizal sudah bangun. Dia akan ke pasar untuk menyediakan sarapan bagi kami sekeluarga. Ibu saya mengalami gastrik dan hanya boleh makan bubur nasi kosong dengan daging cincang, manakala saya pula suka makanan barat, mesti roti bakar dengan telur mata kerbau separuh masak dan segelas jos oren tanpa gula. Dia tidak pernah silap menyediakan kegemaran kami berdua. Bubur ibu sentiasa panas dan lembut, telur saya sentiasa separuh masak seperti yang saya mahu. Selepas kami pergi kerja, dia akan mengemas rumah. Apartmen seluas lebih 100 meter persegi itu sentiasa bersih berkilat, tanpa sebutir habuk. Pakaian saya dan ibu dicuci dengan tangan secara berasingan mengikut jenis kain, dijemur kering, kemudian digosok licin dan digantung kemas di dalam almari. Ibu saya mempunyai taman orkid kecil di balkoni, yang disayanginya lebih daripada emas. Rizal menjaga taman orkid itu lebih teliti daripada ibu. Dia membaca buku, belajar cara membaca dan menyiram dengan betul. Berkat usahanya, taman orkid ibu tidak pernah gagal berbunga lebat setiap tahun. Jika ada apa-apa yang rosak di dalam rumah, dari mentol lampu, pipe air, hinggalah mesin basuh yang rumit, sekelip mata sahaja Rizal sudah membaikinya. Ibu saya pernah menyindir, boleh tahan juga, pandai bertukang. Memang patut pun, orang teknikal. Selain itu, tak ada gunanya langsung. Rizal terdengar sindiran itu tetapi hanya diam, tangannya terus lincah bekerja. Sikap diamnya itu membuatkan saya geram. Saya lebih suka jika dia melawan, jika dia marah, supaya saya ada alasan untuk memaki dan menghinanya. Tetapi dia tidak berbuat begitu. Dia seperti perigi yang dalam. Segala penghinaan yang kami lemparkan seolah-olah tenggelam tanpa sebarang gema. Sikapnya yang sabar itu membuatkan ibu semakin menjadi-jadi. Dia melayan Rizal tidak ubah seperti orang gaji. Pernah sekali, kawan-kawan ibu datang berkunjung dan melihat Rizal sedang mengemop lantai. Seorang kawannya bertanya tanpa sedar, upah pembantu rumah dari mana ni? Rajin betul, nampak baik pula tu. Ibu saya ketawa sinis dan menjawab selamba, alah, orang kita juga. Budak ni dari kampung, susah. Saya kasihan, bagi tumpang duduk tolong-tolong sikit. Saya duduk di situ, mendengar setiap perkataan tetapi langsung tidak bersuara untuk membelanya. Malah, pada masa itu, saya rasa kata-kata ibu sangat munasabah. Memang benar, kami sedang memberinya perlindungan. Saya teringat sekali, saya pulang lewat selepas bertemu rakan niaga, badan berbau arak. Sebaik sahaja masuk ke rumah, saya terus termuntah di atas lantai. Rizal segera berlari datang, memapah saya ke bilik tidur, dan mengelap muka saya dengan tuara suam. Dia juga membancuh secawan teh haria panas untuk saya. Sepanjang malam itu, dia duduk di tepi katil menjaga saya. Keesokan paginya apabila saya bangun, lantai sudah bersih, tiada lagi kesan muntah semalam. Pakaian kotor saya juga telah dicuci bersih olehnya. Tetapi, bukannya ucapan terima kasih, saya hanya berkata dengan dingin, lain kali jangan masuk bilik saya sesuka hati. Dia memandang saya, ada sesuatu dalam matanya yang tidak dapat saya fahami. Kemudian, dia senyap-senyap berpaling dan pergi. Kehidupan Rizal seolah-olah hanya berlegar di sekitar rumah ini dan kami berdua. Dia jarang keluar, tiada kawan, tiada perjumpaan sosial. Saya tidak pernah melihatnya membeli sehelai baju baru atau sepasang kasut yang elok untuk dirinya.
Pakaian yang dipakainya ke tempat kerja hanyalah beberapa helai kemeja dan seluar slack yang sudah lusuh. Saya menganggap itu kerana dia miskin, gaji yang tidak seberapa itu tidak cukup untuk dibelanjakan. Beberapa kali saya melemparkan beberapa helai pakaian lama ayah saya kepadanya, dengan nada memberi sedekah, ambil ni pakai. Jangan sampai orang nampak, nanti orang kata keluarga ni kejam. Dia mengambilnya tanpa berkata apa-apa. Tetapi saya tidak pernah melihatnya memakai pakaian itu. Sekarang bila difikirkan kembali, barulah saya sedar betapa bodohnya saya. Saya tinggal bersama seorang lelaki selama 4 tahun, di bawah satu bumbung, makan semeja, tetapi saya langsung tidak tahu apa-apa tentangnya. Saya tidak tahu apa sebenarnya pekerjaannya, apa minatnya, apa impiannya. Saya hanya tahu dia seorang juruteknik dari kampung, bergaji RM1,600 dan menumpang di rumah saya. Saya telah menggunakan maklumat yang sedikit dan berat sebelah itu untuk menilai seorang manusia, lalu memberikan diri saya hak untuk menghakimi dan memandangnya rendah. Saya terlalu yakin dengan apa yang saya lihat, lupa bahawa bongkah ais hanya menunjukkan sebahagian kecil di permukaan, manakala bahagian terbesarnya tersembunyi di bawah air. Cuti hari raya tahun itu lebih panjang daripada biasa. Syarikat saya memberi cuti sehingga hari Sabtu. Sepanjang cuti, suasana di rumah tetap dingin seperti biasa. Saya sibuk dengan janji temu bersama kawan-kawan dan rakan niaga. Majlis-majlis awal tahun, ibu pula sibuk menziarahi sanak saudara dan rakan-rakan sepanjang hari. Hanya Rizal yang tinggal di rumah. Dialah yang mengemas rumah, menyediakan hidangan tradisional untuk tetamu, dan kemudian memasak untuk kami berdua selepas kami pulang dari berseronok di luar. Dia melakukan segalanya secara senyap, seolah-olah itu adalah tanggungjawabnya yang hakiki. Pagi hari ke-8 cuti, hari pertama bekerja pada tahun baru. Saya bangun agak lewat. Apabila saya keluar dari bilik, Rizal sudah menyiapkan sarapan. Dia memakai pakaian kerjanya yang biasa. Kemeja biru pudar dan seluar slack hitam yang sudah berkilat di lutut. Dia berkata kepada saya, dengan nada yang sama seperti biasa, "Abang pergi kerja dulu. Sarapan awak ada atas meja." Saya hanya menjawab, acuh tak acuh tanpa memandangnya. Sekian kali terakhir saya melihatnya di rumah. Malam itu, saya pulang selepas seharian bekerja keras. Saya terkejut melihat rumah gelap gelita dan sepi. Biasanya pada waktu ini, Rizal sudah pulang dan sedang memasak di dapur. Perut yang lapar membuatkan saya geram. Mesti kerja lebih masa, fikir saya dalam hati. Syarikat picisan macam tu pun ada hati nak kerja lebih masa. Dengan malas, saya memesan makanan segera. Selepas makan ala kadar, saya masuk ke bilik untuk menyambung kerja. Ibu pulang tidak lama kemudian, melihat rumah kosong. Dia juga mengomel beberapa patah kata sebelum diam. Dia juga menyangka Rizal sibuk di tempat kerja. Saya dan ibu, kedua-duanya langsung tidak risau. Ketiadaannya hanya menyebabkan sedikit kesulitan kecil dalam rutin harian kami. Tetapi keesokan harinya, Rizal masih tidak pulang. Tiada siapa yang menyediakan sarapan, rumah mula nampak bersepah. Ibu mula menunjukkan rasa bimbang. Dia mundar-mandir di ruang tamu sambil menggumam, entah-entah ada apa-apa jadi kat dia masa dalam perjalanan. Manalah tahu kemalangan K. Saya menipisnya. Ibu ni risau tak bertempat. Agaknya dia merajuk, balik kampung mengadulah tu. Lelaki yang hidup bawah ketiak isteri macam tu, mana ada maruah. Kalau merajuk, biarkan saja. Nanti bila dah habis duit, pandailah dia balik. Kata-kata saya nampaknya menenangkan ibu, atau mungkin dia juga mahu percaya begitu. Tetapi jauh di sudut hati, perasaan tidak sedap mula menyelinap masuk. Saya cuba menipisnya dengan berkata pada diri sendiri bahawa tiada apa yang perlu dirisaukan. Jika dia hilang, lagi bagus, saya akan bebas lebih awal. Saya akan ada alasan yang kukuh untuk memfailkan perceraian. Seorang suami yang tidak bertanggungjawab, meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Senario itu terlalu sempurna. Namun, ketegasan saya hanya bertahan sehingga hari ketiga.
Rizal masih tidak dapat dihubungi. Saya cuba menelefonnya beberapa kali, tetapi hanya terdengar suara operator yang tidak beremosi. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Rumah yang tiada kelibatnya yang pendiam itu tiba-tiba terasa kosong dan sepi secara aneh. Kerja-kerja rencam yang biasa dilakukannya setiap hari kini tiada siapa yang uruskan, dan ia mula menampakkan kesan, menyebabkan kekalutan yang perlahan tetapi pasti. Sikap acuh tak acuh saya pada mulanya perlahan-lahan hilang, digantikan dengan rasa jengkel, geram, dan sedikit rasa seperti risau. Saya tidak mahu mengakui perasaan ini, tetapi ia semakin membesar setiap jam, setiap minit dia tiada di rumah. Kekalutan itu tidak datang seperti ribut, sebaliknya ia menyelinap masuk ke dalam kehidupan kami seperti kulat, perlahan-lahan dan berterusan. Pada hari-hari pertama kehilangan Rizal, masalah terbesar hanyalah soal makanan. Saya dan ibu memang tidak biasa ke dapur. Makan di rumah tiba-tiba menjadi satu kemewahan. Kami bermula dengan memesan makanan dari luar. Tetapi makanan mewah yang mahal lama-kelamaan menjadi muak, tidak dapat dibandingkan dengan masakan kampung yang kena dengan selera yang selalu Rizal masak. Ibu mula mengadu sakit gastriknya datang kembali. Kemudian, kerja rumah pula. Longgokan pakaian kotor menggunung di dalam bakul. Lantai mula terasa berpasir di bawah tapak kaki. Pinggan mangkuk selepas makan tiada siapa yang mahu basuh, bertimbun di dalam sinki. Taman orkid ibu mula menunjukkan tanda-tanda layu kerana tidak dijaga. Segala ketenteraman dan kekemasan yang Rizal jaga secara senyap selama 4 tahun kini runtuh sepenuhnya. Apartmen mewah kami kini tidak ubah seperti reban babi. Pagi itu, ketika saya tergesa-gesa bersiap untuk ke tempat kerja, pemanas air di bilik mandi tiba-tiba rosak. Air sejuk yang mencurah membuatkan saya menggigil. Dengan marah, saya membalut tuala dan berlari keluar memanggil ibu. Ibu cuba membeliknya seketika tetapi akhirnya menyerah. Dia mengeluh, kalaulah si Rizal ada, sekejap je siap. Sekarang ni nak panggil siapa? Kata-kata ibu itu seperti menyalakan api kemarahan yang terpendam dalam diri saya. Marah kerana ketidakupayaan diri sendiri dan marah kepada lelaki yang tiba-tiba hilang, meninggalkan kami dengan segala masalah ini. Saya membentak, kenapa ibu sebut-sebut nama dia lagi? Tanpa dia kita boleh mati kelaparan ke? Biar saya panggil tukang paip. Dengan geram, saya mencari nombor telefon perkhidmatan pembaikan. Hampir sejam kemudian, barulah tukang paip tiba. Dia memeriksa seketika lalu memberikan kata putus, ini rosak teruk, puan. Kena tukar alat ganti, rumit sikit kerjanya. Kos pun dalam beberapa ratus ringgit. Saya terdiam. Beberapa ratus ringgit bukanlah masalah besar, tetapi saya teringat mesin ini pernah mengalami masalah yang sama. Rizal hanya mengambil masa kira-kira setengah jam dengan set alatan lamanya, dan ia berfungsi seperti biasa semula. Rasa geram saya kini bercampur dengan rasa keliru. Saya mula menyedari betapa saya bergantung pada Rizal. Satu kebenaran yang tidak pernah saya mahu akui sebelum ini. Dia bukan sekadar suami pada nama, dia juga pengurus rumah, tukang masak, tukang baiki, dan tukang kebun, semuanya dalam satu. Dia telah menguruskan segalanya dengan begitu sempurna sehingga saya dan ibu menganggapnya sebagai perkara biasa. Kini, apabila dia tiada, barulah kami sedar betapa pentingnya tiang seri yang telah hilang itu. Kemarahan saya pada mulanya perlahan-lahan bertukar menjadi kebimbangan yang sebenar. Bukan risau tentangnya, tetapi risau tentang kehidupan saya sendiri. Bagaimana jika dia tidak kembali? Takkan kami akan terus hidup dalam keadaan begini? Keegoan seorang pengarah yang berjaya tidak membenarkan saya mengaku bahawa saya memerlukannya. Saya masih cuba berlagak tabah di hadapan ibu, mengatakan saya boleh selesaikan semuanya. Tetapi setiap malam, apabila berbaring di dalam bilik yang luas, mendengar bunyi jam yang berdetik, saya merasakan satu kekosongan yang menakutkan. Perasaan tidak tenteram semakin membesar, seperti binatang buas yang menggerogoti ketenangan saya. Saya sedar saya perlu melakukan sesuatu. Saya tidak boleh hanya duduk menunggu tanpa berbuat apa-apa. Kesabaran saya dan ibu akhirnya sampai ke penghujungnya pada pagi hari kelima sejak Rizal pergi.
Malam tadi, mentol lampu di ruang tamu terbakar. Seluruh ruang yang luas itu menjadi malap dan suram. Ibu saya terlanggar bucu meja dan hampir terjatuh. Sambil menggosok kakinya, dia tidak henti-henti merungut, tak tahan lagi. Telefon syarikat dia sekarang. Tanya dia ada pergi kerja ke atau lari ke mana. Kita kena selesaikan perkara ni. Ibu memberi kata dua. Suaranya tajam. Sebenarnya, saya juga sudah terfikir tentang ini. Tetapi keegoan saya menghalangnya. Menelefon syarikat suami untuk bertanya di mana dia berada, tidak ubah seperti membuka pekong di dada, mengakui kegagalan saya dalam menguruskan keluarga. Tetapi melihat keadaan sekarang, saya tiada pilihan lain. Ketidakselesaan dan kekalutan di rumah telah mengalahkan maruah saya. Saya masuk ke bilik, mengunci pintu rapat-rapat, dan mencari nombor telefon pejabat Rizal dalam senarai kenalan. Nombor itu tidak pernah saya dial, disimpan sejak persiapan perkahwinan kami. Jantung saya berdegup sedikit kencang ketika menekan butang dial. Saya menasihati diri sendiri untuk bertenang, untuk bercakap dengan gaya seorang atasan yang sedang memeriksa pekerja bawahan. Selepas beberapa deringan, suara seorang wanita muda kedengaran, Syarikat Elektronik Jaya, selamat pagi. Saya berdeham. Cuba berlagak profesional, selamat pagi. Saya Aisyah. Saya ingin bertanya sedikit tentang seorang pekerja di sini, Encik Rizal bin Abdullah dari bahagian teknikal. Ya, Puan. Puan ni siapa ya kepada Encik Rizal, tanya penyambut tetamu itu dengan sopan. Soalan itu membuatkan saya terdiam seketika. Siapa? Saya isterinya. Tetapi saya tidak pernah mahu mengakuinya di hadapan orang luar. Saya teragak-agak sebelum menjawab secara umum, saya ahli keluarganya. Baiklah. Puan ingin bertanya maklumat apa tentang Encik Rizal? Saya nak tahu, beberapa hari ini Encik Rizal ada datang kerja tak dan bagaimana jadual kerjanya? Saya terus ke persoalan utama. Talian di sebelah sana senyap seketika, saya boleh mendengar bunyi papan kekunci ditekan. Kemudian, gadis itu menjawab, dengan nada sedikit terkejut, Puan tak tahu ke? Encik Rizal sudah ditukarkan tugas. Badan saya terasa kaku. Ditukarkan tugas. Kenapa saya tidak tahu apa-apa tentang ini? Dia tidak pernah memberitahu saya sepatah pun. Ditukarkan ke mana? Sejak bila? Suara saya mula menjadi cemas, tidak lagi dapat mengekalkan ketenangan awal. Dia ditukarkan ke sebuah pusat penyelidikan syarikat di Sarawak. Keputusan pertukaran itu dibuat sebelum cuti raya lagi. Selepas cuti raya, dia sudah tidak bekerja di sini lagi. Maklumat ini membuatkan kepada saya pening. Sebelum raya. Jika dia sudah ditukarkan sebelum raya, kenapa pada pagi hari ke-8 dia masih memakai pakaian kerja dan memberitahu saya dia hendak pergi kerja? Kemana dia pergi pada hari itu? Dia telah menipu saya. Percanggahan antara kata-kata penyambut tetamu dan tindakan Rizal pada pagi itu membuatkan saya sangat keliru dan curiga. Pelbagai soalan muncul di fikiran. Kenapa dia perlu menyembunyikan perkara sepenting ini daripada saya? Pusat penyelidikan di Sarawak yang terpencil itu tempat apa? Boleh saya tahu maklumat lanjut? Tentang jawatan barunya atau cara untuk menghubunginya? Saya cuba bertanya lagi. Maaf, Puan. Yang itu saya tidak tahu. Ini keputusan pertukaran dalaman dari ibu pejabat dan diklasifikasikan sebagai sulit. Kami di cawangan pun tidak tahu banyak. Saya hanya tahu dia pergi untuk satu projek yang sangat penting. Sulit. Penting. Dua perkataan ini terus berulang di kepala saya. Seorang juruteknik biasa, apa projek penting yang perlu dirahsiakan? Ini tidak masuk akal. Selepas meletakkan telefon, saya terduduk kaku di kerusi. Maklumat yang baru saya terima bukan sahaja tidak menjawab persoalan, malah menjadikan segalanya lebih rumit dan misteri. Kehilangan Rizal bukan lagi sekadar satu rajukan. Di sebaliknya, seolah-olah ada satu kebenaran yang tidak pernah saya ketahui. Rasa curiga dan ingin tahu mula membuah-buah, mengatasi rasa marah dan jengkel. Buat pertama kalinya selepas 4 tahun,
saya benar-benar ingin tahu, siapakah sebenarnya suami yang selama ini saya pandang rendah. Selepas panggilan itu, saya terduduk kaku di dalam bilik. Kata-kata penyambut tetamu itu terus terngiang-ngiang di telinga, ditukarkan sebelum raya. Pusat penyelidikan. Projek penting. Sulit. Setiap perkataan bagaikan serpihan kaca yang menusuk dunia angkuh yang telah saya bina. Segalanya menjadi bercanggah dan sukar difahami. Kenapa dia menipu? Projek penting sehingga perlu dirahsiakan, kenapa diberikan kepada seorang juruteknik biasa? Fikiran saya kusut. Saya menceritakan segalanya kepada ibu, tetapi dia juga sama keliru. Dia menuduh syarikat itu menipu, kemudian mula membuat andaian liar bahawa mungkin Rizal terlibat dalam kegiatan haram dan terpaksa melarikan diri. Spekulasi ibu hanya menambahkan pening kepada saya. Saya tahu saya perlukan seseorang yang lebih objektif, seseorang yang boleh membantu saya merungkai kekusutan ini. Saya terus teringat pada Maya, satu-satunya kawan baik saya. Saya dan Maya berkawan sejak universiti. Dia tidak begitu berjaya seperti saya, hanya seorang pengurus di sebuah syarikat media sederhana, tetapi dia mempunyai keluarga yang bahagia dan fikiran yang sangat tajam dan waras. Saya menelefonnya dan mengatur pertemuan di kafe biasa kami, tempat yang cukup sunyi untuk perbualan pribadi. Duduk di hadapan saya. Maya dengan sabar mendengar keseluruhan cerita saya, dari kehilangan Rizal yang tiba-tiba, kekalutan di rumah, sehinggalah panggilan telefon yang aneh ke syarikatnya. Saya bercerita dengan nada yang penuh geram dan memandang remeh, masih cuba mengekalkan imej seorang isteri yang terpaksa menanggung masalah yang disebabkan oleh suami yang tidak berguna. Selepas mendengar, Maya tidak terus memberi nasihat. Dia mengacau kopinya perlahan, memandang saya dengan teliti, lalu bertanya satu soalan yang tidak berkaitan. Aisyah, selama 4 tahun ni, pernah tak kau betul-betul duduk berbual dengan suami kau? Maksud aku, perbualan yang sebenar, tentang kerja dia, tentang fikiran dia. Soalan Maya membuatkan saya tergamam. Saya hampir sahaja menjawab ya, tetapi kata-kata itu tidak terkeluar. Berbual. Kami tidak pernah berbual. Saya memberi arahan, dia menurut. Saya mengkritik. Dia diam. Itu bukan perbualan. Melihat saya diam, Maya mengeluh. Dia berkata perlahan, satu persatu, Aisyah, aku rasa kau tengok masalah ni dari sudut yang salah. Kau anggap Rizal seorang yang biasa-biasa, jadi semua tindakannya di mata kau nampak mencurigakan dan bodoh. Tapi, cuba kau fikir sebaliknya. Dia menghirup kopinya sebelum menyambung, ditukarkan ke pusat penyelidikan, di tempat terpencil pula tu, untuk menyertai projek penting dan sulit. Kau tak rasa ke ini senario untuk orang yang berbakat? Mereka hanya hantar orang yang terbaik, yang paling dipercayai ke tempat macam tu. Seorang juruteknik picisan macam yang kau cakap, apa nilainya untuk syarikat buat macam tu? Setiap perkataan Maya bagaikan air sejuk yang disimbah ke muka saya. Saya tidak pernah terfikir kemungkinan ini. Dalam kepala saya sudah menetapkan Rizal seorang yang tidak berbakat. Jadi saya tidak dapat membayangkan senario lain. Maya menyambung analisisnya dan tentang dia menipu kau pada pagi ke-8 tu. Mungkin bukan dia nak menipu, mungkin dia tidak dibenarkan beritahu perkara sebenar. Projek sulit peringkat tinggi selalunya ada peraturan yang sangat ketat tentang pendedahan maklumat, walaupun kepada orang terdekat. Dia kata dia pergi kerja mungkin satu-satunya cara yang dia boleh cakap tanpa melanggar peraturan dan tanpa membuat kau curiga pada masa itu. Dan tentang dia senyap-senyap menahan penghinaan kau dan ibu kau selama 4 tahun. Maya memandang tepat ke mata saya, pandangannya sedikit tegas, mungkin bukan sebab dia lemah, tapi sebab dia tak peduli dengan kata-kata tu. Orang yang betul-betul hebat, mereka ada dunia dalaman mereka sendiri. Mereka tahu nilai diri mereka. Penilaian berdasarkan material luaran mungkin bagi mereka macam angin lalu saja. Pernah tak kau terfikir, mungkin bukan suami kau yang biasa-biasa, tapi pandangan kaulah yang sebenarnya sempit. Kata-kata terakhir Maya itu bagaikan tukul yang menghentam ego saya. Saya keluh, tidak dapat membalas sepatah pun. Buat pertama kali dalam hidup,
ada orang mengatakan pandangan saya sempit. Saya sentiasa bangga dengan kepintaran dan ketajaman fikiran saya. Tetapi melalui kata-kata maya, saya tiba-tiba merasakan diri saya seperti katak di bawah tempurung, hanya melihat langit melalui mulut tempurung keangkuhan. Perbualan dengan maya tidak menyelesaikan masalah, tetapi ia membuka satu pintu kepada satu hipotesis yang tidak pernah saya berani fikirkan. Dunia di mana suami saya bukanlah orang yang saya sangkakan. Saya pulang ke rumah selepas bertemu maya, kepala terasa berat. Kata-katanya terus berlegar di fikiran, memaksa saya melihat kembali 4 tahun perkahwinan kami dari perspektif yang sama sekali berbeza. Saya melangkah masuk ke bilik Rizal buat pertama kali selepas bertahun-tahun, bukan untuk memberi arahan atau mengkritik. Bilik kecil itu dihias ringkas, tetapi sangat kemas. Segalanya tersusun di tempatnya. Pandangan saya terhenti pada rak buku kecil di sudut bilik. Sebelum ini saya tidak pernah peduli apa yang dia baca. Saya fikir, seorang juruteknik, paling-paling pun hanya membaca buku teks lama atau novel murah. Tetapi sekarang, apabila saya melihat dengan teliti, saya terkejut. Di rak itu bukanlah apa yang saya bayangkan. Terdapat buku-buku teknikal yang tebal dan berkulit keras dengan tajuk yang sukar disebut, kecerdasan buatan, satu pendekatan moden, teori pengkomputeran kuantum, struktur algoritma lanjutan, semuanya dalam bahasa Inggeris. Saya membelik salah satu buku, di dalamnya penuh dengan formula dan simbol yang rumit, hanya melihatnya pun sudah pening. Adakah seorang juruteknik pembaikan barangan elektrik biasa perlu membaca semua ini? Tiba-tiba, saya teringat beberapa kali terjumpa dia sedang membaca di bilik ini. Dia begitu asyik sehingga saya masuk pun dia tidak sedar. Ketika itu saya hanya memandangnya dengan hina, menganggapnya cuba berlagak intelik. Kini, imej itu kembali dengan makna yang sama sekali berbeza. Kemudian saya teringat pula panggilan telefonnya. Dia sering ke balkoni untuk menjawab telefon, mungkin untuk tidak mengganggu saya dan ibu. Saya hanya terdengar sepatah dua, tetapi ia bukan perbualan kosong. Dia menggunakan banyak istilah teknikal, bercakap dengan nada yang sangat profesional dan yakin, berbeza sama sekali dengan sikapnya yang pendiam dan pendiam setiap hari. Pernah sekali saya terdengar dia berkata, "Tak, penyelesaian tu tak optimum. Kita perlu refasitor keseluruhan modul pemprosesan utama, fokus pada mengurangkan kerumitan algoritma rekursif." Ketika itu saya tidak faham apa-apa, hanya rasa lucu. Sekarang bila difikirkan kembali, sayalah yang sepatutnya berasa lucu. Satu lagi kenangan muncul. Suatu ketika dahulu, komputer riba mewah saya tiba-tiba mengalami kerosakan sistem operasi, semua data penting hilang sejurus sebelum satu pembentangan besar. Saya panik dan menelefon pakar IT syarikat, tetapi mereka kata ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya sehari untuk dibaiki. Ketika saya berputus asa, Rizal senyap-senyap mengambil komputer riba itu. Dia duduk menghadapinya selama kira-kira 2 jam, menaik baris-baris perintah yang saya tidak fahami pada skrin hitam. Dan secara ajaib, komputer itu berfungsi semula. Semua data pulih sepenuhnya. Apabila saya bertanya bagaimana dia melakukannya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Anggap saja nasib baik." Ketika itu, saya benar-benar percaya ia nasib baik. Saya terduduk di atas katilnya, terasa pening. Semua petunjuk sudah ada di depan mata saya selama 4 tahun ini. Begitu jelas, tetapi saya tidak nampak. Atau lebih tepat lagi, saya enggan melihat. Keangkuhan dan prasangka telah membutakan mata saya, membuatkan saya hanya melihat imej Rizal yang saya cipta sendiri. Seorang lelaki kampung, pendidikan biasa, kerja biasa. Dengan tangan terketar-ketar, saya membuka profil media sosialnya. Dia jarang mengemas kini, setahun hanya ada beberapa gambar pemandangan. Tetapi mata saya terpaku pada satu hantaran lebih setahun yang lalu. Ia gambar pantai yang luas pada waktu senja. Di bawahnya ada caption ringkas, "Lautan luas untuk ikan melompat, langit tinggi untuk burung terbang." Ayat ini, jika saya membacanya dahulu, pasti saya akan ketawa sinis dan menganggapnya puitis murahan. Tetapi membacanya sekarang dalam keadaan ini, saya merasakannya seperti satu keluhan, satu kerinduan akan kebebasan yang terpendam.
Adakah rumah ini, perkahwinan ini, sangkar yang telah mengurungnya? Dan pemergiannya adalah untuk mencari lautan luas dan langit tinggi miliknya sendiri. Saya tiba-tiba sedar, saya langsung tidak mengenali lelaki ini. Sama sekali tidak. Malam itu, saya tidak dapat melelapkan mata. Serpihan kenangan dan spekulasi berputar di kepala, mencipta satu pusaran kekacauan. Imej suami yang pendiam dan sabar yang saya kenali selama 4 tahun, dan imej seorang jenius teknologi yang menyembunyikan diri yang dilakarkan oleh Maya. Dua imej itu saling bertindir dan berlawan. Saya tidak tahu yang mana satu Rizal yang sebenar. Perasaan tidak tahu, tidak dapat mengawal keadaan, membuatkan saya, seorang yang sentiasa yakin dapat menguasai segalanya, berasa sangat tidak selesa dan gelisah. Keesokan paginya, saya bangun dengan mata yang lebam, tetapi satu keputusan telah terbentuk dengan jelas di fikiran saya. Saya tidak boleh terus duduk meneka. Saya tidak boleh hidup dalam ketidakpastian ini sehari lagi. Saya mesti mencari kebenaran. Kebenaran tentang siapa Rizal, tentang kerjanya, dan tentang mengapa dia pergi secara senyap-senyap. Saya berdiri di hadapan cermin, melihat pantulan diri saya. Wajah sedikit letih, tetapi mata penuh keazaman. Saya tidak lagi merasa marah kerana kesulitan yang disebabkan oleh Rizal. Sebaliknya, ada satu desakan yang kuat, satu rasa ingin tahu yang tidak pernah ada sebelum ini terhadap lelaki yang saya panggil suami. Ia bukan datang dari cinta atau keprihatinan, tetapi dari ego saya yang terluka. Mana mungkin saya terima hakikat bahawa saya telah ditipu, atau lebih teruk lagi, telah menipu diri sendiri selama ini. Saya memutuskan untuk mengambil cuti hari ini. Saya menelefon setiausaha saya, memberitahu ada urusan kecemasan di rumah dan membatalkan semua janji temu. Ini sesuatu yang hampir tidak pernah berlaku. Selama ini, kerja sentiasa menjadi keutamaan saya. Tetapi hari ini, ada perkara yang lebih penting, mencari jawapan. Saya membuka almari pakaian, memilih dengan teliti. Saya tidak memilih gaun pejabat yang mewah atau pakaian berjenama yang mahal. Saya memilih satu set suit hitam, rekaannya ringkas tetapi tajam, dipadankan dengan kemeja putih di dalam. Saya mahu kelihatan kuat, profesional, dan tidak boleh dipandang rendah. Ini bukan lawatan seorang isteri yang mencari suami. Ini adalah urusan seorang pengarah yang mencari maklumat. Saya bersolek nipis, cukup untuk menyembunyikan keletihan dan menonjolkan ketajaman pandangan mata. Saya mesti berada dalam posisi mengawal, posisi seorang yang menyoal siasat, bukan seorang yang merayu. Apabila saya keluar ke ruang tamu, ibu terkejut dan bertanya, "Kamu nak ke mana berpakaian formal macam ni? Bukan ke hari ni kamu cuti?" Saya menjawab dengan tenang, suara tanpa ragu-ragu, "Saya nak ke syarikat Rizal. Saya perlu berjumpa dengan ketuanya untuk bercakap dengan jelas." Ibu kelihatan bimbang. "Boleh ke? Kalau mereka tak nak jumpa macam mana? Atau biarkan sajalah, kita tunggu dan lihat." Saya memotong kata-katanya, "Tak boleh tunggu lagi. Makin tunggu, makin tak tahu apa-apa. Ibu duduk rumah diam-diam, saya akan selesaikan." Selesai berkata, saya mengambil beg tangan dan terus ke pintu. Sambil memakai kasut tumit tinggi, mendengar bunyi hentakan tumit di lantai, saya merasakan diri saya seperti seorang pahlawan yang bersiap untuk ke medan perang. Satu pertempuran untuk mencari kebenaran, dan juga untuk berhadapan dengan kebodohan diri sendiri. Walau apapun keputusannya, walau betapa pahit pun kebenarannya, saya mesti tahu. Bangunan pejabat tempat syarikat Rizal terletak tidaklah begitu gah, tetapi agak kemas. Terletak di sebatang jalan besar, saya melangkah masuk ke lobi. Suasana kerja kelihatan profesional dan lebih serius daripada yang saya bayangkan. Saya terus ke kaunter penyambut tetamu. Gadis yang duduk di situ mengangkat muka dan saya serta-merta mengecam suaranya yang saya dengar di telefon. "Selamat pagi. Saya Aisyah. Saya ada menelefon semalam untuk bertanya tentang Encik Rizal bin Abdullah," kata saya dengan tegas, meletakkan kad perniagaan saya di atas meja. Jawatan pengarah pemasaran pada kad itu nampaknya mempunyai sedikit berat. Penyambut tetamu itu sedikit terkejut dengan kehadiran saya.
Dia melihat kad itu, kemudian memandang saya dengan sedikit kekeliruan. Oh, ya, Puan. Tapi apa yang saya tahu, saya dah beritahu Puan melalui telefon. Saya tahu, jawab saya, suara masih tenang tetapi penuh autoriti. Tetapi saya datang bukan untuk mendengar semula apa yang awak cakap. Saya perlu berjumpa dengan pengurus langsung Encik Rizal. Ada beberapa perkara yang saya perlu jelaskan dengan orang yang bertanggungjawab di sini. Sikap saya yang tegas dan profesional jelas membuatkan penyambut tetamu itu serba salah. Dia tergagap-gagap, ya. Tapi ketua bahagian Encik Rizal sedang bermesyuarat. Tak apa, saya boleh tunggu, kata saya sambil menunjuk ke arah sofa di sudut lobi. Tapi saya rasa lebih baik jika atasan awak tahu bahawa ahli keluarga seorang pekerjanya sedang menunggu di sini kerana isu pertukaran tugas yang tidak jelas. Saya tak ada banyak masa. Kata-kata saya lembut tetapi mengandungi ugutan. Wajah gadis itu sedikit pucat. Dia segera mencapai telefon interkom dan bercakap perlahan. Seketika kemudian, dia meletakkan telefon dan berkata kepada saya, dengan nada yang lebih hormat, "Sila ikut saya, Puan." "Datuk Tan, pengarah kami, akan berjumpa dengan Puan." Gadis itu membawa saya melalui satu koridor panjang. Kami berhenti di hadapan sebuah bilik dengan papan tanda, Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan. Dia mengetuk pintu lalu membukanya untuk saya. Di dalam, seorang lelaki berusia lingkungan 40 tinggi lampai, berkacamata, kelihatan sangat terpelajar. Dia berdiri dari mejanya apabila melihat saya masuk. "Selamat datang, Puan Aisyah. Sila duduk." "Saya Datuk Tan, Ketua Jabatan Rizal," katanya dengan suara yang tenang dan sopan. Dia menunjuk ke arah set meja mesyuarat kecil di sudut bilik. Sikapnya membuatkan saya sedikit terkejut. Dia tahu nama saya, dan cara dia menyebut nama Rizal kedengaran sangat hormat. Tidak seperti cara orang bercakap tentang pekerja bawahan biasa. Selepas saya duduk, Datuk Tan sendiri menuangkan secawan teh untuk saya. "Saya minta maaf atas segala kesulitan yang Puan hadapi. Sepatutnya kami memberi notis rasmi kepada keluarga, tetapi disebabkan sifat khas projek ini, segalanya perlu mengikut prosedur kerahsiaan yang ketat." "Datuk Tan, saya terus terang. Saya datang hari ini hanya untuk mengetahui satu perkara. Siapakah sebenarnya suami saya, Rizal bin Abdullah, dan ke mana dia telah pergi?" Datuk Tan memandang saya, matanya dalam dan sukar dibaca. Dia membetulkan kacamatanya, menyatukan kedua-dua belah tangan di atas meja. "Puan Aisyah, soalan Puan itu mungkin lebih baik saya jawab dengan satu soalan lain. Selama 4 tahun hidup bersama, Puan rasa suami Puan seorang yang bagaimana?" Soalan itu bagaikan pisau kecil yang menusuk tepat ke hati saya. Saya diam, tidak tahu bagaimana hendak menjawab. Kerana satu-satunya jawapan yang ada di kepala saya sekarang ialah, saya tidak tahu. Dan hakikat itu membuatkan saya berasa sangat malu. Melihat saya diam, Datuk Tan mengeluh perlahan. Nampaknya dia sudah menjangka jawapan saya. Dia memandang keluar tingkap. Pandangannya jauh seolah-olah sedang mengimbau kembali satu cerita panjang. "Puan Aisyah, Rizal bukan seorang juruteknik biasa," dia memulakan ceritanya, suaranya perlahan dan jelas. "Dia menyertai syarikat kami 6 tahun lalu, sejurus selepas tamat pengajian sebagai graduan terbaik dari Fakulti Teknologi Maklumat, Universiti Malaya. Pada mulanya, dia hanya seorang pengatur cara seperti yang lain. Tetapi selepas 6 bulan, kami sedar dia adalah sebutir berlian yang belum digilap. Saya mendengar, jantung mula berdegup kencang. Graduan terbaik Universiti Malaya. Kenapa saya tidak pernah tahu tentang ini?" Datuk Tan menyambung, suaranya mula kedengaran teruja dan bangga. Pemikiran Rizal jauh mengatasi rakan sebayanya. Dia mempunyai kebolehan untuk menyelesaikan masalah algoritma yang paling rumit, yang mana seluruh pasukan kami buntu. Lebih 2 tahun lalu, syarikat kami menghadapi satu masalah besar dalam mengoptimumkan algoritma pemprosesan data besar untuk produk teras kami. Kami telah melabur berjuta-juta ringgit, mengupah pakar luar negara, tetapi masih tiada kemajuan. Projek itu hampir menemui jalan buntu.
Dia berhenti seketika, menghirup tehnya, lalu memandang tepat ke arah saya. Rizal, ketika semua orang hampir berputus asa, telah seorang diri menemui satu pendekatan yang sama sekali baru. Dia telah membina dan membuktikan satu algoritma yang cemerlang, bukan sahaja menyelesaikan masalah, tetapi juga meningkatkan prestasi sistem sebanyak 10 kali ganda. Penemuannya itu telah menjimatkan syarikat berjuta-juta, malah mungkin berpuluh-puluh juta ringgit dalam kos penyelidikan dan pembangunan, serta mencipta kelebihan daya saing mutlak di pasaran. Kepada saya berpinar berjuta-juta ringgit. Lelaki yang selalu saya hina sebagai tidak berguna, yang hanya tahu menumpang, adalah orang yang mencipta nilai sebesar itu. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Ia terlalu luar biasa, terlalu tidak masuk akal. Jadi, bagaimana dengan gaji RM1,600 sebulan? Saya bertanya dengan bodoh, itu sahajalah pegangan yang saya ada untuk mempertahankan persepsi lama saya. Datuk Tan ketawa kecil, senyuman yang penuh simpati. Itu gaji asas dalam kontraknya dengan cawangan Kuala Lumpur. Itu juga permintaan Rizal sendiri. Dia tidak mahu menarik perhatian. Kesemua bonus projek, dividen saham istimewa, dan pendapatan lain untuk seorang pakar kanan sepertinya dibayar terus oleh ibu pejabat kami di luar negara. Saya tidak tahu jumlah tepatnya, tetapi saya boleh beritahu Puan, ia cukup untuk membeli beberapa buah kondo seperti yang Puan diami sekarang. Seluruh badan saya terasa sejuk, segalanya seolah-olah runtuh di depan mata. Keangkuhan, penghinaan, kata-kata kesat yang saya lemparkan kepadanya selama 4 tahun tiba-tiba kembali, tajam seperti pisau yang menghiris hati. Saya dan ibu tinggal di rumah itu, mungkin telah membelanjakan wang yang dia perolehi, sambil terus-menerus menghina dan memandangnya rendah. Tiada kebodohan yang dapat menandingi ini. Rizal seorang jenius, simpul Datuk Tan, tetapi dia seorang jenius yang pendiam. Dia tidak pernah menunjuk-nunjuk, tidak pernah meminta-minta. Dia hanya mahu fokus pada penyelidikan, melakukan kerja yang diminatinya. Kami cuba menyembunyikan identiti sebenarnya atas permintaannya sendiri. Kami sangat menghormati privasinya. Dia memandang saya, matanya penuh makna, mungkin kami terlalu menghormati privasinya, sehingga isterinya sendiri yang hidup bersamanya selama 4 tahun pun tidak tahu apa-apa. Kata-kata Datuk Tan tidak bernada menyalahkan, tetapi bagi saya ketika ini, ia lebih sakit daripada satu tamparan. Saya terduduk kaku di kerusi, terasa seolah-olah semua bunyi di sekeliling telah lenyap, hanya kata-kata Datuk Tan yang terus bergema, menusuk ke setiap sudut fikiran saya. Jenius, graduan terbaik Universiti Malaya, berjuta-juta ringgit, pendapatan besar. Konsep-konsep itu sangat asing, tidak mungkin dapat dikaitkan dengan imej suami pendiam dalam ingatan saya. Melihat wajah saya yang pucat lesi, Datuk Tan menyambung, suaranya menjadi lebih serius. Sebab saya memberitahu Puan semua ini hari ini, bukan kerana mahu campur tangan dalam urusan keluarga Puan, tetapi kerana saya rasa Puan berhak tahu sebab sebenar pemergian Rizal. Dia berhenti seketika, seolah-olah memberi saya masa untuk menerima kejutan itu. Selepas kejayaan projek itu, bakat Rizal diiktiraf oleh pihak atasan syarikat. Pada masa yang sama, ia juga menarik perhatian beberapa agensi kerajaan. Beberapa bulan lalu, dia telah dipilih secara khusus untuk menyertai satu projek teknologi strategik peringkat kebangsaan. Ini adalah projek yang mempunyai impak besar terhadap keselamatan dan pembangunan teknologi negara pada masa hadapan. Projek peringkat kebangsaan. Skala cerita ini sudah jauh melampaui imajinasi saya. Dari satu masalah keluarga kecil, kini ia berkaitan dengan isu-isu besar yang tidak pernah saya bayangkan. Projek ini terletak di sebuah pusat penyelidikan terpencil di Sarawak, dikawal ketat, jelas Datuk Tan. Semua ahli yang terlibat adalah pakar-pakar terkemuka yang dipilih dengan teliti. Dan disebabkan sifatnya yang amat sulit, semua orang perlu menandatangani satu perjanjian kerahsiaan khas. Dia memandang tepat ke arah saya, menekankan setiap perkataan. Rizal telah menandatangani perjanjian yang berkuat kuasa selama 6 tahun. Sepanjang tempoh itu, dia perlu tinggal dan bekerja sepenuhnya di kawasan projek, tidak dibenarkan menggunakan peranti komunikasi peribadi, tidak boleh berhubung dengan dunia luar,
dan sama sekali tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat, walaupun kepada keluarga. Semua surat menyurat dan komunikasi dikawal. Ini adalah satu pengorbanan yang sangat besar, tetapi ia adalah syarat wajib untuk memastikan keselamatan projek dan juga keselamatan para pesertanya. 6 tahun. Angka itu seperti satu lagi hentakan tukul di kepada saya. 6 tahun tanpa komunikasi, tanpa pertemuan. Ini bermakna kehilangannya bukan sementara. Ia adalah satu perpisahan yang telah dirancang. Satu perpisahan yang lebih lama daripada tempoh perkahwinan kami. Jadi kenapa? Kenapa pagi hari ke-8 itu dia masih kata hendak pergi kerja? Saya bertanya dengan suara terketar-ketar. Skim persoalan terakhir yang masih bersarang di kepada saya. Datuk Tan mengangguk perlahan seolah-olah faham soalan saya. Mengikut jadual, dia perlu melaporkan diri di pusat itu pada hari ke-9. Keputusan pertukaran dan semua urusan telah selesai sebelum cuti raya. Pagi hari ke-8 itu mungkin masa yang dia ambil untuk dirinya sendiri. Mungkin dia mahu melihat tempat tinggalnya buat kali terakhir. Saya tidak pasti, tetapi saya rasa itu adalah ucapan selamat tinggal secara senyap. Dia tidak boleh beritahu puan perkara sebenar kerana itu akan melanggar perjanjian kerahsiaan sejak dari saat pertama lagi. Ucapan selamat tinggal secara senyap. Perkataan itu membuatkan hati saya terasa pedih. Saya teringat pagi itu, dia berdiri di pintu mengucapkan, "Abang pergi kerja dulu," dengan nada tenang seperti biasa. Dan saya hanya menjawab dengan aco tak aco tanpa menoleh. Saya tidak tahu bahawa itu adalah kali terakhir. Saya telah terlepas satu-satunya ucapan selamat tinggal yang boleh dia berikan kepada saya. Sikap aco tak aco saya pada waktu itu kini menjadi satu dosa yang tidak terampun. Saya tidak ingat bagaimana saya meninggalkan pejabat Rizal dan memandu pulang ke rumah. Segalanya di sekeliling kelihatan kabur, hanya tinggal warna kelabu. Jalan yang biasa saya lalui setiap hari tiba-tiba terasa asing. Kesibukan lalu lintas, bunyi hon yang bising, semuanya seolah-olah tertinggal di belakang, tidak dapat menyentuh dunia dalaman saya yang sedang runtuh. Saya duduk di belakang steering, kedua-dua tangan menggenggamnya erat sehingga pucat, tetapi seluruh badan terasa tidak berdaya. Dalam kepala saya hanya ada kekacauan imej dan bunyi. Imej Rizal sibuk di dapur, senyap-senyap mengemop lantai, menjaga taman orkid dengan teliti. Imej dia membaca buku-buku tebal, wajahnya fokus dan asyik. Imej dia tersenyum lembut selepas membaiki komputer riba saya. Berselang-seli dengan itu adalah kata-kata Datuk Tan, genius, graduan terbaik Universiti Malaya, berjuta-juta ringgit, projek kebangsaan, 6 tahun. Dua aliran imej dan bunyi yang bertentangan ini berlanggar, menghancurkan semua yang pernah saya percayai. Kebodohan. Skim satu-satunya perkataan yang boleh saya gunakan untuk menggambarkan diri saya sekarang. Satu kebodohan yang tidak terhingga. Saya, seorang pengarah pemasaran, yang sentiasa bangga dengan kebolehan menilai orang, dengan ketajaman dalam menilai rakan niaga, boleh hidup di samping sebutir berlian tetapi berkeras mengatakan ia adalah batu kerikil. Saya telah menggunakan kayu ukur material, status sosial, dan label gaji RM1,600 untuk menilai seorang manusia. Dan saya telah silap. Silap besar. Penyesalan mula membuak-buak seperti tsunami. Bukan sekadar penyesalan kerana tidak menyedari nilainya, tetapi penyesalan kerana cara saya melayannya. Setiap kata-kata hinaan, setiap pandangan rendah, setiap tindakan aco tak aco saya dan ibu selama 4 tahun ini kembali satu persatu. Semuanya jelas seperti filem gerak perlahan, setiap adegan adalah satu tikaman di hati saya. Lelaki yang hidup bawah ketiak isteri, selain pandai bertukang, tak ada gunanya langsung. Saya kasihan, bagi tumpang duduk tolong-tolong sikit. Kata-kata kejam itu keluar dari mulut saya dan ibu. Kami telah memijak-mijak maruah seorang insan, seorang genius, seseorang yang mungkin secara senyap telah menanggung seluruh keluarga ini, hanya kerana keangkuhan dan pandangan sempit kami. Rasa malu menyelubungi saya, satu rasa malu yang amat sangat sehingga saya mahu menyorokkan muka. Bagaimana dia boleh menahan semua itu? Kenapa dia tidak pernah melawan?
Adakah sikap diamnya itu bukan kelemahan, tetapi satu penghinaan yang mendalam terhadap dunia saya yang kecil dan materialistik? Kereta berhenti di hadapan tempat letak kereta bawah tanah kondo. Saya duduk diam di dalam kereta untuk masa yang lama, tidak mahu keluar, tidak mahu berhadapan dengan realiti di rumah atas sana, tempat yang pernah menjadi kediaman saya. Kini, di mata saya, ia lebih kelihatan seperti lokasi jenayah. Tempat di mana saya telah menyebabkan luka yang tidak terubat kepada lelaki itu. Kesakitan di dada semakin ketara, tidaklah teruk tetapi menyeksa perlahan-lahan seperti beribu-ribu jarum halus menusuk hati saya. Saya tahu inilah harga yang perlu saya bayar, dan ia baru sahaja bermula. Saya membuka pintu dan melangkah masuk ke rumah. Rumah masih bersepah dan sepi seperti beberapa hari lepas. Ibu sedang duduk di sofa menonton televisyen. Melihat saya pulang, dia segera mematikannya dan bertanya dengan cemas, "Macam mana? Ada berita tak? Kamu dapat jumpa mereka? Apa mereka cakap?" Saya tidak menjawab. Saya berjalan perlahan dan duduk di kerusi berhadapan ibu. Saya memandang ibu, wanita yang melahirkan saya, yang bersama-sama saya mencipta tragedi ini. Wajahnya masih ada riak angkur seorang yang terbiasa hidup mewah, tetapi matanya memancarkan keletihan dan kegelisahan. Saya menarik nafas dalam-dalam, cuba menahan suara daripada bergetar. "Ibu, saya dah tahu segalanya." Lalu saya menceritakan semuanya. Saya menceritakan setiap perkataan Datuk Tan, tanpa tertinggal satu butiran pun. Saya bercerita tentang Rizal sebagai graduan terbaik Universiti Malaya, tentang penemuan algoritma bernilai jutaan ringgit, tentang pendapatan sebenarnya, tentang projek kebangsaan dan perjanjian kerahsiaan selama 6 tahun. Suara saya datar tanpa emosi, seolah-olah sedang melaporkan satu projek perniagaan yang gagal. Tetapi setiap perkataan yang keluar bagaikan pisau yang menghiris diri sendiri. Ibu mendengar, riak wajahnya sentiasa berubah. Dari terkejut, dia menjadi amat terkejut. Matanya terberiak, mulutnya ternganga, tidak dapat berkata apa-apa. Apabila saya menyebut tentang pendapatan besar Rizal, tangan ibu mula menggeletar. Dan apabila saya bercerita tentang perjanjian kerahsiaan 6 tahun, tentang ucapan selamat tinggal senyapnya, wajah ibu menjadi pucat lesi. Apabila saya selesai bercerita, seluruh bilik diselubungi kesunyian yang menakutkan. Ibu duduk kaku seperti patung. Lama selepas itu, barulah dia bersuara, suaranya serak dan hilang. Tak mungkin. Kamu bergurau, kan? Si Rizal tu, juru teknik biasa tu. Bukan gurauan, ibu. Skim kebenarannya. Kebenaran yang kita tak pernah pandang selama 4 tahun ini, jawab saya dengan nada penuh kepahitan. Ya Tuhan, jerit ibu, lalu memegang kepalanya, seluruh badannya menggeletar. Jadi selama ni, mungkin dialah yang tanggung kita sekeluarga. Soalan ibu itu juga bermain di fikiran saya. Pendapatan Rizal begitu besar, untuk apa dia gunakannya? Dia tidak membeli belah, tidak berseronok, tidak menghantar banyak wang ke kampung kerana ibu bapanya masih hidup sederhana. Kemungkinan besar, dia secara senyap telah menggunakan wang itu untuk membayar kos sara hidup yang mahal keluarga ini, untuk barangan berjenama yang saya beli, untuk percutian mewah ibu. Fikiran itu membuatkan rasa malu kami berganda. Kami bukan sahaja menghinanya, kami juga hidup seperti parasit ke atas orang yang paling kami pandang rendah. Ibu mula menangis. Tangisan teresak-esak penuh penyesalan dan malu. Buat pertama kali dalam hidup, saya melihat ibu saya, seorang wanita yang sentiasa kuat dan angkuh, rebah sebegitu rupa. Sambil menangis dia menumbuk-numbuk dadanya. Ya Tuhan, apa yang aku dah buat ni? Macam mana aku layan dia? Aku ni memang buta. Aku dah halau seketul gunung emas dengan tangan aku sendiri. Saya melihat ibu menangis, hati saya juga hancur. Tetapi saya tidak dapat menangis. Air mata seolah-olah sudah kering, hanya tinggal rasa sakit dan kekosongan yang tidak terhingga. Ibu menyesal kerana telah menghalau gunung emas. Dan saya, apa yang saya sesalkan? Nilai dirinya,
atau kerana saya benar-benar telah melakukan kesilapan? Malah pada saat ini, saya tidak pasti. Kami berdua duduk di situ, tenggelam dalam penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Kebenaran telah terbongkar, tetapi ia tidak membawa kelegaan, sebaliknya membuka satu jurang penyesalan yang sudah terlambat. Selepas hari itu, kehidupan kami berdua berubah sepenuhnya. Tiada lagi rungutan atau tuduhan, sebaliknya kesunyian yang berat menyelubungi rumah. Kebenaran tentang Rizal umpama cermin besar yang memantulkan segala keburukan, keegoisan, dan pandangan sempit kami, membuatkan kami tidak berani berpandangan antara satu sama lain. Tetapi kesunyian tidak menyelesaikan apa-apa. Kekalutan hidup harian berterusan, memaksa kami untuk menghadapinya. Kami tidak boleh hidup dengan makanan dari luar selamanya, dan tidak boleh membiarkan rumah menjadi tempat pembuangan sampah. Suatu pagi, saya bangun awal dan masuk ke dapur. Saya memandang peralatan memasak yang asing, terasa lebih sukar daripada merundingkan kontrak berjuta-juta dolar. Saya memutuskan untuk bermula dengan yang paling mudah, memasak bubur untuk ibu. Saya mencari resepi di internet, terkial-kial dengan beras dan air. Kali pertama, bubur saya hanyut. Kali kedua, cair seperti air. Ibu mencuba sesudu, tidak berkata apa-apa tetapi saya tahu ia sukar ditelan. Dia hanya makan bubur itu sehingga habis, satu tindakan yang tidak pernah dilakukannya sebelum ini. Kemudian, saya mula belajar mengemas rumah. Saya mengemop lantai, membersihkan tandas, membasuh pakaian. Kerja-kerja yang saya anggap remeh sebelum ini. Kini, ia meletihkan saya. Tangan saya yang hanya biasa menaip dan menandatangani cek mula menjadi kasar dan sakit. Pernah sekali saya terkial-kial tidak tahu menggunakan mesin basuh, akhirnya terpaksa menelefon khidmat pelanggan untuk bertanya. Pekerja di hujung talian pasti menganggap saya orang yang aneh. Ibu juga berubah. Dia tidak lagi duduk menonton televisyen atau bergosip dengan kawan-kawannya. Dia mula membantu saya membuat kerja rumah. Dia ke balkoni, belajar menjaga semula taman orkid yang telah layu. Dia juga cuba memasak beberapa hidangan ringkas. Dapur yang dahulunya hanya ada kelibat Rizal seorang, kini menjadi tempat kami berdua belajar semula pelajaran asas kehidupan dengan kekok. Tetapi saya tahu melakukan semua ini tidak cukup. Ia hanyalah pampasan untuk keperluan fizikal yang telah dipenuhi oleh Rizal. Manakala dunia rohaninya, dunia buku-buku bahasa Inggeris, algoritma yang rumit, saya masih belum menyentuhnya. Suatu petang, selepas selesai mengemas, saya masuk ke bilik Rizal. Saya duduk di meja kerjanya, dengan lembut mengambil salah satu buku teknikalnya, Kecerdasan Buatan, satu pendekatan moden. Saya membelik setiap halaman, cuba membaca, tetapi perkataan teknikal dalam bahasa Inggeris, formula matematik yang rumit, bagi saya tidak ubah seperti kod rahsia. Saya tidak faham apa-apa. Rasa tidak berdaya menyelubungi saya. Rupa-rupanya, jurang antara saya dan dia bukan sahaja perbezaan sikap hidup, tetapi juga jurang ilmu dan wawasan yang sangat dalam. Dia hidup dalam dunia logik, idea-idea besar, manakala saya tenggelam dalam dunia angka jualan dan hubungan sosial yang dangkal. Tetapi saya tidak berputus asa. Saya bertekad untuk memahami dunianya. Saya bermula dari asas. Saya mendaftar kursus dalam talian mengenai sains komputer untuk pemula. Saya membeli buku pengenalan mengenai kecerdasan buatan dan pengatur caraan. Siang hari saya bekerja, malamnya saya tekun belajar dan membaca. Banyak malam saya berjaga sehingga lewat, kepada pening dengan konsep-konsep baru. Saya melakukan semua ini bukan dengan harapan dia akan kembali dan memaafkan. Saya tahu itu mustahil. Saya melakukannya sebagai satu perjalanan penebusan dosa, satu usaha lewat untuk mendekati dirinya yang sebenar, untuk memberitahu diri sendiri bahawa sekurang-kurangnya saya telah mencuba, walaupun selepas kehilangannya selamanya. Masa berlalu, 4 bulan sejak saya mengetahui kebenaran, kehidupan saya dan ibu telah memasuki satu landasan baru. Satu landasan penyesalan yang senyap. Rumah tidak lagi bersepah, walaupun tidak mungkin sekemas seperti ketika dijaga olehnya. Hidangan harian, walaupun tidak pelbagai, sudah teratur hasil tangan kami yang kekok.
Saya masih bekerja tetapi tidak lagi terjebak dalam keseronokan yang tidak berfaedah selepas kerja. Sebaliknya, saya pulang ke rumah untuk meluangkan masa dengan buku dan kuliah dalam talian tentang teknologi. Walaupun sudah berusaha sedaya upaya, saya masih tidak mendapat sebarang berita tentang Rizal. Dia seolah-olah telah hilang dari dunia ini. Saya telah mencuba segala cara. Saya menghantar email ke alamat syarikat lamanya, menelefon Datuk Tan beberapa kali, tetapi yang saya terima hanyalah kesunyian atau jawapan standard. Atas sebab keselamatan, kami tidak boleh memberikan sebarang maklumat. Putus asa perlahan-lahan menggantikan harapan. Saya mula menerima hakikat bahawa mungkin saya tidak akan pernah berpeluang untuk mengucapkan kata maaf kepadanya. Kemudian, pada suatu petang Sabtu, ketika saya dan ibu sedang mengemas rumah, loceng pintu tiba-tiba berbunyi. Saya membuka pintu dan melihat seorang lelaki yang tidak dikenali. Dia berusia lingkungan 50-an, berbadan tegap, wajahnya serius. Dia memakai pakaian ringkas tetapi kemas. Matanya tajam memandang saya, seolah-olah dapat membaca fikiran. "Maaf, adakah ini Puan Aisyah, isteri kepada Encik Rizal bin Abdullah?" tanya lelaki itu, suaranya tenang dan tegas. Jantung saya berdegup kencang. "Ada orang datang mencari saya dan menyebut nama Rizal." "Ya, saya." "Boleh saya tahu Encik ni siapa?" "Saya Inspektor Azman," dia memperkenalkan diri, "saya dari unit tugas Encik Rizal." Seluruh badan saya menggeletar. Unit Rizal. Jadi betulah. Jemput. Jemput masuk minum, Encik, saya tergagap-gagap. Inspektor Azman melangkah masuk, matanya menilau sekeliling. Pandangannya berhenti seketika di rak buku di ruang tamu, di mana ada beberapa buku pengatur caraan yang baru saya beli. Ibu keluar dari dapur, sedikit terkejut melihat tetamu. Saya segera memperkenalkan, "Ibu, ini Inspektor Azman, rakan sekerja Rizal." Selepas duduk, Inspektor Azman terus ke persoalan utama, tanpa berlapik. "Puan Aisyah, saya datang hari ini atas arahan pihak atasan. Sejak kebelakangan ini, kami menerima banyak cubaan untuk menghubungi pihak kami dari Puan. Mengikut peraturan, Encik Rizal sedang menjalankan tugas khas. Semua komunikasi diputuskan. Namun, memandangkan Puan masih isteri yang sah, kami bertanggungjawab untuk mengesahkan beberapa perkara bagi memastikan tiada unsur yang boleh menjejaskan kerja dan psikologi beliau." Kata-katanya serius dan rasmi. "Saya faham ini bukan lawatan peribadi. Mereka datang untuk mengesahkan, untuk menyiasat. Mereka bimbang saya akan melakukan sesuatu yang menjejaskan Rizal, menjejaskan projek rahsia itu." Rasa pahit timbul di hati. Walaupun selepas dia pergi, di mata mereka, saya masih satu ancaman. Berhadapan dengan pandangan siasatan Inspektor Azman, saya tidak lagi merasa terhina seperti dahulu. Saya hanya merasakan kesedihan yang mendalam. Saya tahu saya tidak berhak menuntut kepercayaan mereka. Selepas semua yang telah saya lakukan, saya menarik nafas dalam-dalam, memandang tepat ke arah Inspektor Azman dan berkata, suara cuba ditenangkan tetapi getarannya tidak dapat disembunyikan. "Encik, saya faham. Saya faham kebimbangan unit Encik, tetapi percayalah, saya tidak berniat untuk mengganggu kerja Rizal." Kemudian, seperti empangan yang pecah, saya mula meluahkan segala-galanya. Saya tidak membela diri, tidak memberi alasan. Saya menceritakan keseluruhan kisah 4 tahun lalu, tentang keangkuhan dan pandangan sempit saya, tentang bagaimana saya dan ibu melayan Rizal dengan buruk. Saya mengaku saya tidak tahu siapa dirinya yang sebenar sehingga dia pergi. "Saya tahu sudah terlambat untuk bercakap sekarang," kata saya dengan sebab. "Saya tidak berani mengharapkan kemaafannya. Saya cuma mahu satu peluang, walaupun sekali, untuk meminta maaf secara peribadi kepadanya. Satu permintaan maaf yang tulus dari hati, supaya dia tahu saya sudah sedar kesilapan saya. Itu sahaja. Selepas itu, apapun keputusannya, saya akan terima." Ibu yang duduk di sebelah saya sudah menangis entah sejak bila. Dia menggenggam tangan saya lalu berpaling kepada Inspektor Azman, suaranya terputus-putus, "Salah saya, Encik.
Salah orang tua ni. Saya yang paksa Aisyah, saya yang layan Rizal tak baik. Dia budak yang baik. Saya betul-betul menyesal, Encik. Kalaulah masa boleh diundur. Seluruh bilik diselubungi esakan ibu dan kesunyian saya. Inspektor Azman duduk diam. Dia tidak menyampuk, hanya mendengar dengan senyap. Pandangan matanya yang serius nampaknya sedikit melembut. Dia memandang buku-buku teknologi di atas meja, memandang tangan saya yang sedikit kasar, melihat air mata penyesalan ibu saya. Nampaknya dia sedang melihat satu cerita yang berbeza daripada apa yang dilaporkan kepadanya. Lama selepas itu, barulah dia bersuara, nadanya tidak lagi sedingin tadi. Saya sudah dengar cerita Puan. Saya tiada hak untuk menghakimi urusan peribadi keluarga. Namun, saya menghargai keikhlasan Puan dan Mak Cik. Dia berdiri untuk pulang. Saya akan melaporkan keseluruhan perbualan hari ini kepada pihak atasan. Saya tidak boleh berjanji apa-apa kerana peraturan tetap peraturan, tetapi saya akan menyampaikan hasrat Puan sejujurnya. Sebelum melangkah keluar, dia berhenti dan menambah, Encik Rizal adalah aset berharga negara, tetapi dia juga seorang manusia. Kami sentiasa mahu kaki tangan kami mempunyai sokongan keluarga yang kukuh dan stabil. Harap Puan faham. Pintu ditutup. Saya dan ibu duduk semula di dalam bilik, hati penuh dengan perasaan bercampur baur. Kata-kata Inspektor Azman tidak menjanjikan apa-apa, tetapi ia menanam secebis harapan kecil di hati saya, harapan bahawa mungkin keajaiban masih boleh berlaku. Sebulan selepas pertemuan dengan Inspektor Azman berlalu dalam penantian yang menyeksakan. Setiap hari saya hidup dalam harapan dan kekecewaan. Setiap bunyi loceng pintu, setiap panggilan telefon asing membuatkan jantung saya berdebar. Tetapi tiada apa yang berlaku. Harapan yang ditanam oleh Inspektor Azman mula pudar. Saya berkata pada diri sendiri, mungkin saya terlalu berkhayal. Projek peringkat kebangsaan, perjanjian kerahsiaan yang ketat, mana mungkin ada pengecualian hanya kerana permintaan maaf lewat seorang isteri yang berdosa. Saya hampir berputus asa, sehinggalah pada suatu petang, tepat sebulan selepas pertemuan lalu, Inspektor Azman muncul semula. Masih dengan penampilan seriusnya. Tetapi kali ini saya merasakan ada sesuatu yang berbeza pada pandangannya. Selamat petang, Puan Aisyah, katanya selepas duduk. Saya datang untuk memaklumkan keputusan pihak atasan. Jantung saya seolah-olah berhenti berdegup. Saya menahan nafas menunggu. Selepas meneliti laporan dan mempertimbangkan pelbagai faktor, terutamanya faktor kemanusiaan seperti yang saya sebutkan, pihak atasan telah memutuskan untuk memberikan satu pengecualian khas, katanya perlahan. Puan akan dibenarkan bertemu dengan Encik Rizal. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Saya bertanya tergagap-gagap. Betul. Betulkah, Encik? Betul, Inspektor Azman mengangguk. Tetapi pertemuan ini akan mempunyai syarat yang sangat ketat. Puan hanya ada 2 jam. Puan akan dibawa ke lokasi yang ditetapkan dan perlu mematuhi semua arahan kami. Sebelum perjalanan, Puan perlu menandatangani satu lagi aku janji kerahsiaan. Sama sekali tidak boleh mendedahkan apa-apa yang Puan lihat atau dengar kepada sesiapa. Puan setuju? Saya setuju. Saya setuju dengan semuanya, jawab saya tergesa-gesa. Air mata sudah mula berlinangan. 2 jam. Hanya 2 jam, tetapi bagi saya ketika ini ia lebih berharga daripada segala-galanya di dunia. Inspektor Azman memberikan saya satu fail dokumen dan sebatang pen. Ini surat aku janji. Sila baca dengan teliti dan tanda tangan. Saya tidak perlu membacanya. Dengan tangan terketar-ketar, saya menandatangani setiap halaman. Harga untuk pertemuan 2 jam ini adalah satu lagi ikatan undang-undang, tetapi saya tidak teragak-agak. Bersiap sedia, kata Inspektor Azman selepas mengambil semula fail itu. Awal pagi lusa, sebuah kereta akan datang menjemput Puan. Ingat, jangan bawa sebarang peranti elektronik, hanya barang keperluan pribadi. Dia pulang, meninggalkan saya sendirian dengan kegembiraan dan kebimbangan yang memuncak. Saya gembira sehingga menangis. Akhirnya,
saya mendapat peluang. Tetapi sejurus selepas itu, kebimbangan melanda. Apa yang akan saya katakan kepadanya? Hendak bermula dari mana? Adakah satu ucapan maaf cukup untuk luka selama 4 tahun? Saya berdiri di hadapan almari, memandang pakaian mewah saya yang terasa begitu asing. Pakaian apa yang patut saya pakai untuk menemuinya? Gaun yang cantik untuk menunjukkan saya hidup dengan baik, atau pakaian ringkas untuk menunjukkan penyesalan? Segalanya menjadi serba tidak kena. Saya sedar, ketakutan terbesar saya bukan dia tidak memaafkan, tetapi apabila berhadapan dengannya, saya tidak dapat meluahkan isi hati saya. Awal pagi itu, saya bangun sebelum subuh. Saya tidak dapat tidur sepanjang malam. Saya memilih pakaian yang paling ringkas, kemeja putih dan seluar slek berwarna kuning air. Tanpa solekan, hanya rambut diikat kemas. Saya mahu dia melihat diri saya yang sebenar sekarang, tanpa topeng seorang pengarah yang angkuh. Tepat pada masanya, sebuah kereta hitam tanpa nombor plat berhenti di hadapan pintu masuk kondo. Inspektor Azman duduk di kerusi penumpang hadapan. Saya memberi salam kepadanya dan duduk diam di belakang. Kereta itu mula bergerak, membawa saya ke satu destinasi yang tidak diketahui. Perjalanan itu sangat lama, keluar dari bandar yang sesak, melalui lebuh-raya, kemudian masuk ke jalan-jalan persekutuan yang sunyi. Pemandangan di luar tingkap perlahan-lahan berubah dari dataran ke kawasan berbukit bukau di Sarawak. Selepas hampir seharian perjalanan, kereta itu membelok ke sebatang jalan tanah kecil, diapit oleh hutan tebal. Jauh ke dalam, kami melalui 2 pos pengawal keselamatan dengan askar-askar bersenjata yang serius. Akhirnya, sebuah kompleks moden yang dikelilingi beberapa lapisan pagar dawai berduri muncul di tengah-tengah lembah. Tempat ini memancarkan suasana yang serius dan misteri. Inilah dunia Rizal. Kereta berhenti di hadapan sebuah bangunan utama. Saya dibawa oleh seorang kaki tangan lain masuk ke dalam, melalui koridor yang panjang dan sunyi, diperiksa keselamatan sekali lagi sebelum dibawa ke sebuah bilik kecil. Bilik itu hanya mempunyai sebuah meja dan 2 buah kerusi. Tiada tingkap, hanya cahaya lampu putih yang terang. Sila tunggu. Puan ada 2 jam, kata kaki tangan itu sebelum pergi dan menutup pintu. Saya duduk, kedua-dua tangan digenggam erat di atas riba. Jantung saya berdegup kencang. Saya mendengar bunyi tapak kaki dari luar koridor. Pintu terbuka. Rizal melangkah masuk. Dia kelihatan lebih kurus dan gelap, tetapi nampak tegap dan sihat. Rambutnya dipotong pendek dan kemas. Dia memakai sut kerja berwarna biru gelap. Perbezaan terbesar adalah matanya. Matanya tidak lagi menunjukkan kesabaran dan kesuraman seperti dahulu, sebaliknya tajam, fokus, dan memancarkan keyakinan yang luar biasa. Dia bukan lagi bayang-bayang di rumah saya. Dia adalah orang yang sama sekali berbeza. Dia memandang saya tanpa terkejut, seolah-olah sudah dimaklumkan. Dia menarik kerusi dan duduk berhadapan saya. Tenang. Ketenangannya menghancurkan saya. Semua perkataan yang telah saya sediakan di kepala tiba-tiba hilang. Saya memandangnya, suami yang asing tetapi dikenali, dan air mata terus mengalir. Saya minta maaf, hanya itu yang mampu saya ucapkan di celah esakan. Saya minta maaf, Rizal. Saya betul-betul minta maaf. Saya menangis, menangisi segala kebodohan dan keegoisan saya. Saya ceritakan kepadanya bagaimana saya mengetahui kebenaran, tentang penyesalan saya dan ibu, tentang bagaimana saya mula belajar memasak, mengemas, dan juga cuba membaca buku-bukunya. Saya tahu dah terlambat. Saya tak harap awak maafkan. Saya cuma nak awak tahu yang saya dah faham. Saya dah silap. Rizal duduk diam, sabar mendengar saya bercakap dalam esakan. Dia tidak menyampuk, tidak menunjukkan sebaran emosi pada wajahnya yang tegap. Dia hanya memandang saya, matanya dalam dan tenang seperti tasik. Ketenangan itu lebih menakutkan daripada sebarang kutukan. Apabila air mata saya sudah kering dan saya tidak dapat berkata apa-apa lagi, barulah dia bersuara. Suaranya tenang dan datar, tidak lagi teragak-agak seperti dahulu. Abang dah dengar.
Abang tak salahkan awak, Aisyah. Kata-katanya membuatkan saya tergamam. Tidak salahkan saya. Bagaimana mungkin? Dia menyambung, dan setiap perkataannya bagaikan jarum yang menusuk terus ke dalam ilusi terakhir saya. Abang faham kenapa awak dan ibu layan abang macam tu. Awak dibesarkan untuk menjadi wanita berjaya, untuk melihat segalanya melalui kacamata nilai material dan status. Abang pula hanyalah seorang juruteknik dari kampung, gaji RM1,600. Dalam dunia awak, abang tiada nilai. Itu perkara biasa. Dia berhenti, memandang tepat ke mata saya dan menyatakan satu kebenaran yang pahit. Awak tahu tak, Aisyah? Penyesalan awak sekarang bukan datang sebab awak betul-betul faham siapa abang. Ia datang sebab awak tahu nilai baru abang. Awak menyesal sebab awak sedar batu kerikil yang awak pandang rendah selama ini sebenarnya sebutir berlian. Awak menangis bukan sebab dah lukakan hati abang, tapi sebab dah kehilangan sesuatu yang berharga. Saya terdiam. Setiap perkataannya adalah benar. Saya tidak boleh menafikannya. Dari mana datangnya perubahan saya? Ia bermula sejak saya mendengar kata-kata Datuk Tan. Ya. Saya menyesal kerana telah kehilangan nilainya. Apa yang abang harapkan dari awak dulu, suaranya kedengaran jauh. Bukan pengiktirafan awak yang abang ni hebat atau banyak duit. Itu tak penting bagi abang. Abang cuma harap satu hari nanti, awak akan pandang abang dan terima abang seadanya. Terima seorang lelaki yang suka memasak untuk isterinya, suka membaiki barang di rumah, suka membaca buku-bukunya sendiri. Abang tunggu penerimaan yang semudah itu, tapi selama 4 tahun, abang tak dapat. Dia mengeluh perlahan. Kita hidup dalam dua dunia dengan sistem nilai yang terlalu berbeza, Aisyah. Ini bukan salah sesiapa, cuma kita memang bukan untuk satu sama lain. Satu-satunya ikatan antara kita ialah surat nikah. Dan mungkin sekarang, ia sudah tiada makna lagi. Dia memberikan kata putus, lembut tetapi tidak dapat diganggu-gugat. Abang rasa, selepas projek ni tamat, lebih baik kita berpisah secara baik. 2 jam telah tamat. Kaki tangan itu masuk dan memberitahu masa sudah tamat. Saya berdiri, kaki terasa lemah. Dia juga berdiri. Sebelum saya berpaling, dia mengucapkan kata-kata terakhir, jaga diri baik-baik, Aisyah. Saya tidak menjawab. Saya melangkah keluar dari bilik itu, keluar dari hidupnya, membawa hati yang hancur, tetapi juga satu pemahaman yang lewat dan menyakitkan. Dia betul, semuanya betul. Saya pulang ke Kuala Lumpur seperti orang hilang akal. Pertemuan singkat itu telah meragut segalanya. Ibu melihat keadaan saya dan tahu keputusannya. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya senyap-senyap memasakkan semangkuk bubur cair untuk saya. Kami berdua duduk dalam diam. Tiada lagi air mata penyesalan, hanya penerimaan yang pahit. Apa yang kami tanam, skin yang kami tuai. Kehidupan berterusan, tetapi di dalam hati saya ada satu kekosongan yang tidak akan pernah terisi. Saya masih bekerja, masih menguruskan kerja saya, tetapi segalanya seolah-olah telah hilang makna. Angka jualan, pujian rakan niaga, parti-parti mewah, semuanya menjadi hambar dan tidak bererti. Saya sedar nilai yang saya kejar selama ini sebenarnya kosong. 6 bulan kemudian, pada suatu pagi, saya menerima sepucuk surat rasmi. Di dalamnya ada borang perceraian dan beberapa dokumen pindah milik asid. Rizal sudah menandatanganinya. Dia tidak menuntut apa-apa. Kondo yang kami diami, kereta yang saya pandu, wang simpanan di bank, malah sahamnya di syarikat yang pernah disebut oleh Datuk Tan. Semuanya dia tinggalkan untuk saya. Dia pergi dengan tangan kosong, memutuskan segalanya dengan bersih dan tegas. Skim tindakan terakhir yang menunjukkan perbezaan antara dunianya dan dunia saya. Dia tidak perlukan semua itu. Saya mengambil pen, tangan tidak bergetar sedikit pun. Saya menandatangani borang perceraian, satu tanda tangan yang menamatkan perkahwinan 4 tahun, menamatkan satu kesilapan besar dalam hidup saya. Sejak hari itu, saya hidup sendirian. Ibu, selepas beberapa lama,
pulang ke kampung untuk tinggal bersama sanak saudara. Katanya dia mahu mencari ketenangan di tempat kelahirannya. Saya tidak menghalang. Kondo yang luas kini hanya tinggal saya seorang. Kadang-kadang pada waktu malam, saya masih masuk ke biliknya, duduk membaca buku-buku yang ditinggalkannya. Saya masih belajar. Bukan untuk memahami teknologi, tetapi untuk cuba memahami dunia yang pernah saya tolak mentah-mentah. Saya telah membayar harga yang terlalu mahal untuk pelajaran ini. Saya pernah memiliki seorang lelaki yang paling berharga, satu cinta yang senyap dan penuh pengertian. Tetapi saya sendiri yang membuangnya kerana keangkuhan dan kejahilan saya. Cinta sejati tidak terletak pada nilai luaran yang gah, tetapi ia datang dari pemahaman, penghargaan, dan penerimaan seadanya. Saya telah memahaminya, tetapi semuanya sudah terlambat.